Bila kerja dengan bos dia argue, kenapa saya tak dapat APC tahun ni cikgu? Kenapa? Markah saya 87 tiap-tiap tahun. Kenapa saya tak dapat? Why? So lahirlah anak-anak generasi Z, Alpha, yang mereka ni sentiasa berdamping dengan telefon. Dia orang tak ada kawan tak apa. Dia orang berkawan dengan siapa? Cocomelon. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertamanya terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati dan raikan, yang berusaha, guru besar Sekolah Rendah Agama TTDI Jaya. Seterusnya barisan guru-guru penolong kanan, ketua-ketua jabatan, guru-guru, tuan-tuan, puan-puan kaki tangan Sekolah Rendah Agama Taman Tun Dr. Ismail Jaya, TTDI Jaya, Shah Alam. Alhamdulillah, pertama saya mengucapkan selamat datang ke bumi bertuah Terengganu Darul Iman, negeri cantik, orang yang baik-baik. Inilah negeri kami, yang saya kira sebagai negeri saya lah sekarang. Walaupun IC saya 06 dan 20 tahun saya di negeri 10, dan saya pernah juga berjiran dengan tuan-tuan sebenarnya. Semasa saya di Selangor dulu, firma saya di Space U8. Dekat sajalah, Jumaat memang sembahyang kat situ. Tapi masa tu masjid TTDI Jaya tu tengah roboh, kan? Sempatlah sembahyang dalam kemah tu. Lepas tu bila dah macam tu, kita pergi ke masjid Air Force lah. Dia bukan apa, di Selangor ni hari Jumaat, hari KL lah kan, hari Jumaat ni happening, kan? Sebab ialah nak benda. So gearbox, okey, kita tahu masjid mana. Nasi biryani, tahu masjid mana, kan? Ikan patin, semua dia akan jumpa hari Jumaat, kan? Dia jadi macam pesta. Cuma kadang-kadang itulah, ada yang tak berapa nak faham, dan juga mungkin tak teringat lah bahawa hukum jual beli masa waktu solat Jumaat. Tapi ada setengah negeri yang saya pergi, khatib dia akan bagi pesan. Siap dia pesan dah. Okey, masuk je waktu azan pertama solat Jumaat, maka berhentilah berniaga. Tapi ada orang buat kerah jugalah, kan? Tak tahu apa ilmu dia pakai. Tapi sekurang-kurangnya Tok Imam atau Tok Bilal, dia dah lepas dah tanggungjawab dia, kan? Penguatkuasa lah pula. Tapi orang kata pula, habis penguatkuasa masa sembahyang Jumaat tak pergi sembahyang ke? Kan? Serupa juga dengan kami di negeri Terengganu, bila kita kuatkuasakan undang-undang takzir, kesalahan takzir yang melibatkan kesalahan tidak hadir solat Jumaat. Ramai tuan-tuan kat sini mungkin kita tak nampak sangat. Tapi kalau pergi dekat belah air terjun, belah Sekayu, ada. Dia buat lupa pula. Pernah satu ketika dulu, penguatkuasa kita pergi tangkap dakwa, dia siap tanya, habis saya kena tangkap memang tak sembahyang. Ustaz nak tangkap saya tak sembahyang juga kan, dia kata. Sudah. Pelik juga nak jawab kan. Tapi ialah, pihak penguatkuasa dia ada dia punya fik berbeza lah, kan? Pandangan dan juga hukum kepada mereka tu berbeza lah pada ketika itu, masa dia buat operasi lah. Jangan tiap-tiap hari dia main pukul locong kata, aku penguatkuasa tak sembahyang Jumaat. Tak jadi, kan? Jadi selamat datang ke negeri Terengganu, dan saya percaya lepas ini kita ada program lain, kan? Mungkin ke Pasar Payang rasanya. Betul solat Jumaat dulu, alhamdulillah. Dan ialah masjid ni cantiknya, dia ada facilities. Tidur kat sini juga ke? Tak. Dia ada facilities, tapi mungkin bilik mungkin tak banyak lah, tapi tempatnya tu cantik.
Program-program pun banyak kita buat kat sini. Cuma kalau tuan-tuan datang 2 minggu lepas memang tak ada harapan lah. Kan? Memang motor RZ lah semua kat sini. Siap ada makan free lagi kan. Okey, so mungkin lepas ni balik, saya percaya semua akan bawa seorang seekor si Awang dan si Minah. Sebab ialah sempena tahun melawat Terengganu ni, pihak kerajaan negeri dengan kerjasama Jabatan Pelancongan dia ada buat ialah dinamakan maskot itu, penyu itu si Awang dan Minah. Sebab biasa kalau orang tua-tua dipanggil, kalau macam kita belah-belah Selangor, dia tengoklah kalau Jawa ke Banjar ke dia lain kan. Macam saya Banjar. Banjar Sungai Parit Haji Leman. Parit 2. Parit 4 Sungai Burung, sungai besar. Kan. Kalau orang lelaki kita panggil Utoh. Si Utoh tu, itu manja tu. Jangan pula kata mencarut. Itu panggilan manja untuk orang lelaki, anak-anak lelaki, tak kira lah besar mana pun. Dia macam awang lah. Kan. Okay. So dengan kalau perempuannya si Iyang. Iyang tu sayang lah. Utoh dan Iyang. So itu biasa. Rasa ramai ni Banjar ni. Tengok-tengok muka ni. Kan. Dia orang Banjar, dia boleh kenal ni. Baik, insyaAllah hari ini saya difahamkan kita nak bincang santai-santai lah kan. Berkenaan dengan satu tajuk, pengurusan masa berkesan antara terleka atau buat-buat lupa. Saya percaya tuan-puan semua adalah orang yang memang pakar dalam pengurusan masa. Kan? Sebab kita mengajar, satu waktu mengajar, kita ada berapa? 30 minit? Satu waktu? 30 minit. Bunyi loceng, kita dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Tak adil untuk kita sambungkan kelas kita dengan kita ambil masa orang lain. Takkan nak biarkan kawan kita tu tunggu tepi pintu. Dia nak masuk tak boleh sebab kita ada dalam kelas. Kan? Dia pun dah nampak dah. Kita nampak je kelibat dia. Jadi kita pun slow-slow untuk tamatkan pengajian kita pada hari itu. Walaupun silibus dah habis lagi. Tapi terpaksalah. Kenalah buat benda lain. Dan saya percaya pengurusan masa yang tuan-tuan ada semua ni memang cantik. Memang canggih. Cuma kadang-kadang kita nak bincangkan beberapa perkara yang membuatkan kita terleka. Ingat dah, tahu dah bahawa kita ada 30 minit. Tapi oleh kerana sesuatu perkara itu, maka kita terleka. Tuan-tuan puan-puan sekalian, pergi ke kelas memakai sepatu. Singgah di kantin, hilang dahaga. Cikgu hebat, bukan ikut waktu, tapi bijak urus masa dan tenaga. Saya kenal guru-guru sebab saya punya housemate, saya punya roommate, saya seorang guru. Isteri saya seorang guru juga. So kita tahu bagaimana seorang guru ini menghabiskan masa dia. Kadang-kadang dia lebih waktu ke sekolah berbanding dengan kita. Time yang paling kritikal adalah masa bila? Masa temu murni. Temu murni, anak-anak tak ada harapan mak dia pergi jumpa cikgu-cikgu dia. Jumpa kawan-kawan dia lah kan. Sebab dia juga seorang guru. Dia juga ada kelas yang perlu dijaga. Kalau dia bukan guru kelas, dia akan jadi guru pembantu kepada kelas itu. Ataupun dia ni memang rata-rata. So jangan haraplah dia pergi ke kelas anak-anak, jumpa cikgu BM, jumpa cikgu English, nak beratur. Memang kerja bapak dia lah tu. Sebab tu kadang-kadang anak pun kata, tak pernah rasa Umi pergi. Kadang-kadang ada ketika juga dia kata, Omah kata, abang tak payah pergilah. Settle lah, dia dah ambil dah semua. Kan? Tapi ialah sesi dengan cikgu-cikgu tu dia tahulah. Dia dah tanya apa masalah anak-anak kita. Tapi nak sebutnya tuan-tuan, kadang-kadang kita ni melebih kepada orang lain, anak orang lain. Contoh, saya berada di Bandar Tasik Puteri dulu. Lama. Sejak 2005 sehinggalah saya berpindah ke Terengganu ini tahun 2000. Okey, berapa? 15 tahun?
Membesar di situ, sekolah yang paling ramai dululah. Satu kelas darjah 1 ada 14 kelas darjah 1 dan maksimum 45 orang satu kelas. Bayanglah nak jaga. Kan? Tapi kadang-kadang bila kita tengok bagaimana mereka menyusun jadual, kita tengok bagaimana guru-guru ini pergi balik, ialah kebetulan 2 km je pergi balik dengan rumah. Cuma sekarang ni tahun bila berada di Terengganu ni, dia dapat sekolah yang agak jauh sikit. Lebih kurang 16 km pergi balik ni. Tapi dia boleh buat dalam masa 15 minit. Aku tak tahu macam mana dia buat. Bayangkan, lajulah. Kan, pagi-pagi tu, dia tahulah kalau anak-anak pun bila Umi dia kena pergi kursus ke, ada program kat luar je, dia tahu ayah dia kena bawa. Habis awal sikit sebab kita bawa santai. Kita dengar lagu, kan, kita tengok, kita gini, oh dia tak boleh. Dia nak sebab dia dibiasakan. Baik. Masa bukan sahaja perkara fizikal, ia adalah nikmat dan amanah dari Allah. Kita semua diberi 24 jam. Ke ada orang yang dapat 23 jam sahaja? Cuba angkat tangan. Ke ada orang dalam dewan kita hari ini diberi masa 25 jam? 24 jam macam kedai mamak. Buka 24 jam, tapi rata-rata sekarang ni 23 jam. Sebab sejam tu konon-konon dia nak bersihkan kedai dia. Kan, tak bersih pun. Sama je. Kan, kadang-kadang tengah kita makan tu, dia siap nyapu lah, mop lantai lah. Tak apalah, kerja dia. Kita datang time tu, buat apa? Kan? Baik, kita ada 24 jam. Tapi apa yang kita buat dengan masa kita 24 jam itu? Adakah kita gunakan masa kita dengan berfoya-foya? Adakah kita gunakan masa kita sepanjang masa dengan mentelaah subjek-subjek pelajaran? Adakah dengan masa 24 jam itu kita menjadi hamba telefon? So kita nak kena tahu. Dan adakah dalam masa 24 jam itu kita ni mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala berapa lama? Kita kena tengok balik. Kita solat, dah lah solat wajib 17 rakaat je. Berapa minit? Contoh kita ambil 17 rakaat, 1 rakaat 1 minit. 17 minit je. Itu hak wajib. Tak masuk dengan yang sunat-sunat. Duhanya, qabliyahnya, ba'diyahnya lagi, hajatnya, macam-macam. Berapa? Paling lama pun mungkin setengah jam je. 1 hari 1 malam kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbanding dengan tempoh yang ada lebih kurang 23 jam setengah tadi itu. Tidur. Tak usah cakap lah yang kita ni tidur 8 jam sehari. Saya yakin rata-rata di kalangan kita ni, mak ayah ni tidur lepas jam 12. Jam 12 tu selagi tidak sampai tengah malam, kita takkan tidur. Yalah, mungkin ada urusan-urusan. Kadang-kadang masuk bilik pukul 10, tapi kita akan tidur pukul 12. Sebab 2 jam kita bersama telefon. So cakap orang lain lah, aku macam tu juga. Pukul 12 baru tidur, pukul 5.30 baru nak bangun. 5 jam setengah. Sepatutnya kita orang dewasa kena ada 6 jam untuk kita refresh, untuk kita bersama balik next day dia. Tapi ramai tak di kalangan kita ni tidak oblige, tidak mengikut apa yang telah ditetapkan. Sebab itu kadang-kadang umur muda lagi, tapi ditakdirkan pergi awal. Sebab tidur tak cukup, rehat tak cukup. Tidur memang tidur, tapi tidur dalam keadaan kita baru lepas tengok telefon, tengah penat, main telefon, apa ultra UV lah, whatever semua tu, tiba-tiba kita tidur. Sebenarnya mind kita, otak kita tak tidur. Waktu kita pukul 5.30, pukul 6 tu rasa bangun, alamak penat rasa, berat rasa, padahal kita dah tidur. Kalau orang yang kebetulan hari tu demam, makan ubat buat mengantuk, tak mengantuk-ngantuk juga. Sebab rehat tak cukup. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-As, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian.
kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Ini satu dalil berkaitan dengan masa. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bersumpah dengan masa. Maknanya masa itu penting, tuan-tuan. Masa itu cukup penting, tak kira siapa dia. Guru, peguam, Perdana Menteri, wakil rakyat, Tok Imam. Dia mesti oblas, mesti ikut masa. Hari ni hari Jumaat, tiba-tiba dia buat demam dia baca khutbah pukul 12 tengah hari. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab belum waktu. Dia nak kira apa? Aku ikut waktu Sabah. Ya, Sabah Zohor masuk 12 suku. Tapi dah aci lah. Kita duduk di Semenanjung. Zohor kita satu suku contoh. 12 suku tak boleh lah nak memandai-mandai. Baik, kadang-kadang tuan-tuan, kita ni terleka tanpa kita sedar. Dalam keadaan kita buat benda lara lagilah. Buat benda lara tuan-tuan, memang kadang-kadang saya sendirilah, ini pengalaman, kadang-kadang itu saya terpaksa juga buat satu pendekatan. Dalam kita nak bersiap nak pergi kerja ni, abaikan dulu telefon. Lepas mandi, lap-lap badan, tukar baju apa semua tu, jangan pegang telefon. Ambil kunci kereta, start kereta, pergi berjabat. Kalau hari tu ada urusan di mahkamah, ada bicara, pergi bicara. The moment kita pegang telefon, apa berlaku? Ni baru keluar bilik air ni, dengan tualanya apa, tadi dalam bilik air teringat ada benda ni. Benda ada yang tak sudah. Kadang-kadang ada instruction yang kita nak bagi pada staff kita, ada idea baru yang kita nak letak dalam hujahan kita ni, cerita baru, point baru, idea masuk. Kita pun pegang telefon, type tu dulu. Banyaknya hijau WhatsApp group aku. Baca, satu scroll. Masa tu berdiri. Penatlah berdiri, duduk. Tengok lagi. Ada link lah pula. Kes anak meninggal 2 orang semalam kan. Kereta mengelongsor di Teluk Kemang. Menarik. Apa hal pula ni? Tiba pula ada satu akhbar dia tulis, ayah lalai merokok di luar, anak mati lemas. Tajuk. Memang kadang-kadang berita ni pun mensensasikan juga. Kawan tu baru kehilangan anak dia, umur 8 dan juga 6 tahun. 8 kakak, adik 6 tahun. Tuan-tuan tahu tak cerita tu? Ke tak tengok lagi? Saya imbas sikit yang saya baca sebelum saya datang sini. Tempat tu tempat biasa dia orang pergi. Mak dengan ayah dia ni orang kaki mancing. Hari tu, semalam tu dia pergi saja nak healing-healing lah. Bawa kereta dimatikan, enjin tak hidup. Isteri dalam kereta, anak 2 orang tu tidur di belakang. So suami ni pun okeylah, keluarlah sekejap. Tak kira lah dia nak merokok ke apa ke, wallahualam. Benda tu belum disahkan lagi, kan? Sebab ibu dan bapa ni tak bagi keterangan lagi kepada pihak polis. Ini semua biasalah akhbar kan, dia cerita-cerita tambah-tambah. So apa yang berlaku bila ayah keluar, kereta itu tiba-tiba menggelongsor terus masuk ke sungai. Bila masuk sungai, mak dia ni sempat keluar, itu pun diselamatkan oleh orang. Anak yang tidur di belakang tak sempat nak buat apa-apa, tenggelam terus ke dalam sungai. Panggil penyelamat, bomba penyelamat, memang ambil bawa keluar, dah meninggal dah. Budak kecil lagi. Sebab kadang-kadang apa? Sebab kelalaian kita. Ialah kalau katalah ayah tadi merokok, mak pun kadang-kadang kita main telefon. Dalam kereta berhenti je telefon. Sebab tu saya kadang-kadang bila tengah drive tu, time bekerja, orang rumah saya dah tahu dah, abang tak payah duduk tepi, saya bawa kereta. Sebab dia tahu dah, bila asan traffic light je, mula buka telefon balik. Apa instruction baru, ada benda yang kita nak kena ni, kan? Sebab kita bekerja commute macam tu. So kadang-kadang dia serabut. Dulu tak pernah bawa tuan-tuan sampai ke, daripada sini pergi ke Kedah. Dia bawa laluan Greek tu, antara laluan yang mencabar lah, bagi setengah-setengah orang, kan? Tapi dia bawa, dia serabut tengok lelaki duduk main telefon. Dia suruh berhenti tepi jalan, dia bawa. Ingatnya sampai sikit je, sampai jeli. Sebab masa tu masih lagi time bekerja kan. Jadi tak apalah,
Kan, kita bagi dia. Lepas dia tengok, tak apalah, dia bawa lah. Sampai ke grid tu, turun lah, baru dia tukar. Maksudnya tuan-tuan, kadang-kadang kita terleka. Cerita tadi tu, bila tengok je ada cerita-cerita baru, daripada berdiri ke duduk. Bila duduk, penat lah pula duduk kan. Kita dah berumur ni, rasa macam belakang macam tak selesa lah nak duduk. Nyenggeng kejap, lagi sakit, baring lah. Baring tengok 2 jam. Tak bersiap lagi tu. Tapi kalau katakan memang benda urgent, tak boleh lah, memang kantoi lah. Kan, sepatutnya pukul 9, awak datang pukul 11, memang kena maki lah dengan hakim. Kan, kes awak patut sebut, tak diteruskan sebab lambat. Tapi nak katanya tuan-tuan, sekarang ini, waktu sekarang, benda tu terlalu mengganggu kita. Dan kadang-kadang kita ni ada satu sikap, kita kata, nantilah seorang guru, nantilah saya tanda buku ni, awak letak je atas meja saya, nanti saya semak. Nanti. Atau kita kata, tak apalah, kumpulkan semua dulu, saya tanda sekali. Sudahnya 3 hari. 3 hari buku tu, kerja anak-anak murid kita tak ditandakan, tak disemak, sebab dah lupa. Ini belum lagi cerita arahan-arahan daripada pihak pentadbiran. Minta maaf ya. Kerja-kerja perkeranian. Isu-isu yang banyak berlaku di sekolah-sekolah sekarang ni adalah isu-isu itulah. Dari sudut pedagoginya, minta maaf lah, ini ada live kejap gini kan. Tapi itu adalah benda yang nyata, tak ada siapa yang boleh nafikan. Guru-guru sekarang ni bukan hanya dibebani untuk menghabiskan silibus, tapi banyak sangat inisiatif-inisiatif yang kita kena buat, kita kena laksanakan, luncurkan, buat peluncuran, majlis peluncuran. Mungkin tuan-puan semua ni tak terlibat banyak sangat. Mungkin hanya di peringkat Majlis Agama Islam je. Kan, konsep-konsep program-program. Tapi kalau yang arus perdana, masya-Allah, tak larat kita tengoknya. Tapi banyaknya kita ni dibawa kepada perkara-perkara yang pelbagai. Kalau dulu saya antara orang yang berpandangan perlu diwujudkan peperiksaan. Sebab anak-anak sekolah rendah khususnya, dia orang tak ada peperiksaan besar. Yang ada, kalau di Terengganu ada KAFA, UPKK. Kalau di Selangor, UPKK ambil kan, darjah 6, darjah 5. PSRA, darjah 6. Kalau di KL, UPSRA, darjah 6. Anak saya kebetulan ada macam 2 batch. 3 orang dia besar, dia ada gap 6 tahun, baru ada 2 orang lagi. In between tu sebenarnya dalam 6 tahun tu ada 1 dia keguguran. Jadi dia nampak macam ada 2 batch. So anak saya yang 3 orang yang besar ni, yang nombor 3 ni sekarang ni SPM. SPM tuan-tuan, dia tak pernah ada exam 11 tahun, tiba-tiba tahun ni SPM. Sepatutnya SPM bila? SPM biasa orang buat bulan 12. Tahun ni bulan 11, 25 hari bulan 12 tu dah selesai SPM, 23 last paper. Dulu kita, zaman-zaman kita ni SPM sampai bulan 1 rasanya. Kita akan start SPM bila pelajar lain semua dah balik. Masa tu sekolah ini anak yang punya. Form 5 saja ada kan. Siapa yang duduk kisah, minta maaf, sebab abang form 6, kakak form 6 ada. So dia tidak berkuasa. Kalau macam kita sekolah harian, macam saya SNKA, masa tu kira kita berkuasa lah. Satu batch ada berapa orang, memang 2 minggu tu kita punya, anak yang punya. Kan. So saya antara orang yang rasa dan berpandangan kena ada peperiksaan, sebab daripada pelajarnya akan berdisiplin, guru-guru pun berdisiplin, ibu bapa juga berdisiplin. Sebab kita akan ada satu tempoh masa yang kita nampak macam ada jadual. Yalah, bila ada peperiksaan, mesti ada kelas tambahan, mesti ada kelas tuition, program-program yang
entah apa-apa tu mungkin dikesampingkan dulu, tolaklah. Jangan libatkan pelajar-pelajar peperiksaan. Jadi guru-guru yang terlibat dengan peperiksaan akan fokus masa. Bagi tanya mereka, memang dia akan kata tak cukup masa. Bagi tahu guru besar, bagi tahu pengetua, ustaz, cikgu tak cukup masa, silibus tak habis lagi, kejar tak habis-habis lagi. Sebab pengurusan masa itu sendiri. Sebab itu kadang-kadang kita ni banyak selain daripada mengajar, banyak juga kita terlibat dengan kursus. Kursus-kursus kita kena, walaupun kita ini lulusan sarjana muda pendidikan, pedagogi lah, kaunseling dan pendidikan lah, sarjana muda pendidikan lah, apa saja. Tapi silibus atau kita kata subjek-subjek mata pelajaran kita ni sekarang ni evolve, banyak sangat benda. Sentiasa berubah, sentiasa meningkat. Kalau dulu kita tengok subjek-subjek tertentu ni kita belajar masa sekolah menengah. Tapi sekarang sekolah rendah dah belajar. Contoh, bab nikah kahwin, saya rasa darjah 6 dah ada dah. Sikit-sikit lah cerita kafar. Bab bersuci, bab mandi hadas, rasanya dulu tingkatan 2 baru belajar betul-betul. Sekarang darjah 5, darjah 4 ada dah yang akil balik, yang perlukan belajar benda ni. Kalau tak, dia tak tahu macam mana nak mandi hadas, sudah kita. Dan saya dulu, saya nak puji jugalah di sekolah agama, sekolah-sekolah di Selangor. Tak kiralah SRA-nya ataupun sekolah kebangsaan, silibus sekolah agama. Sebab masa anak-anak saya habis je darjah 6, dia akan habis exam UPSR, dia akan ada beberapa minggu untuk pulun UPSRA, PSRA, kan? Habis PSRA tu, dia ada masa lagi, ada lebih kurang dalam 2 minggu ke 3 minggu. Kan, masa itulah nanti akan ada majlis graduasi, kan? Kadang-kadang dia orang dah habis exam, adik-adik 1 sampai 5 pula exam. Masa tu tengah cikgu-cikgu tengah ni. Tapi apa yang mereka buat, mereka akan buat camp ataupun program khusus untuk anak-anak ni sebagai persediaan pergi ke alam remaja. Antaranya buat program khusus mandi wajib. Daripada awal sampai ini geng-geng ustaz-ustaz lah ni, ustaz-ustazah lah buat benda ni. Ada kursus penyembelihan, ada kursus pengurusan jenazah. Makna katanya anak-anak kita telah didedahkan seawal mungkin. Sebab itu bila dia masuk sekolah menengah, tak ada alasan lagi dia tak reti, tak tahu nak baca Al-Fatihah, doa iftitah, doa kunut, niat mandi wajib, tak tahu lagi, memang jenuh lah budak ni. Tapi yelah, sebelum-sebelum tu kita nak kena pergi khusus lah, kan? Macam mana kita nak menangani masalah budak-budak remaja-remaja sekarang ni, anak-anak umur 11 tahun, 10 tahun pun banyak dah tuan-tuan. Di-downloadnya apps yang bukan-bukan. Jadi kita sebagai guru pun kadang-kadang nak kena tahu juga. Cuma sebab kita ni ada undang-undang yang tidak membenarkan kita ni infringe human rights, hak asasi dia. Kita tak boleh tuan-tuan rampas telefon pelajar, lepas tu suruh dia buka, bagi password, lepas tu kita tengok semua. Tak boleh, salah. Dia ada hak, dia boleh laporkan dan dia boleh saman kita sebab mengganggu hak privasi dia. Jangan kata guru, parent pun. Berapa ramai di kalangan kita yang ada anak remaja yang tahu password telefon anak dia? Siapa? Berapa ramai di kalangan kita yang buat undang-undang dalam rumah, lepas pukul 10 malam semua telefon letak dalam bilik Abi Umi? Siapa? Tak ada. Sebab anak-anak generasi kita ni generasi alfa, generasi Y dululah. Y ni sikit-sikit Y. Sebab anak kepada generasi Y. Tuan-tuan depan saya ni mungkin ramai Y. Saya X, last X. Lepas tu Y.
Bila mak bapaknya Y yang sentiasa akan mempersoalkan sekolah dia, persoalkan kat universiti persoalkan, bila kerja dengan bos dia argue, kenapa saya tak dapat APC tahun ni cikgu? Kenapa? Markah saya 87 tiap-tiap tahun, kenapa saya tak dapat? Why? So lahirlah anak-anak generasi Z, Alpha, yang mereka ni sentiasa berdamping dengan telefon. Dia orang tak ada kawan tak apa. Dia orang berkawan dengan siapa? Cocomelon. Kawan dengan siapa lagi? Dulu zaman kita dulu Teletubbies. Hello. Teletubbies orang tak tengok. Cocomelon, Baby Shark Dudu. Ni zaman atas sikit. Yang bawah, budak-budak bawah ni saya tak tahu dah apa benda. Dia panggil nama pun pelik-pelik dah. Apa kapibara pun dulu binatang tu kita tak cara. Sekarang ni Allah, dia buat macam mainan dia dah. Kapibara nama kan benda tu. Maknanya tuan-tuan, apa-apa pun yang berlaku kita kena bersedia. Kan? Kita kena sentiasa up to date. Teknologi ini membantu sebenarnya pada kita yang tak cukup masa. Berapa ramai di kalangan kita hari ni saya nak tanya, sebelum saya sampai sini, siapa yang check GPT nama saya? Ada tak yang check GPT nama saya? Ada ni. Siapa Nizam Amin ni? Nak tahu juga ni. Check GPT. Dia keluar. Macam-macam lah dia cerita kan. Harapnya cerita yang baik-baik. Kadang-kadang ada yang pergi tengok, nak tengok juga Nizam Amin ni siapa, tua ke muda, berapa umur dia agak-agaknya. Tengok Google, jumpa juga. Agak-agak lah, dia tak sebut kan tarikh lahir dia. Saya tak jumpa lagi lah. Saya pun kadang-kadang tengok juga, nak tengok apa benda lah orang tulis. Rumah saya pun dia check juga, dia nak tengok kod-kod ada nama orang lain sebagai isteri. Menjenuh aku nak jawab kayak gini. So far dia dah tanya ChatGPT kata, tiada dalam maklumat dia siapa isteri kepada Nizam Amin. Lega. Dia letak nama lain, aku tidur luar lah. Kan? Makna kata tuan-tuan, sekarang ini kita perlu bersedia. Walaupun teknologi sekarang ni membantu kita dalam pengurusan masa, tapi sebenarnya bila kita dah diringankan beban tugas, kita ada banyak lebih masa. So bila kita rasa kita ada lebih masa, apa kita buat? Kita isi masa tu dengan benda lain pula. Sepatutnya sekarang ini kalau nak buat presentation, nak buat satu huraian kekarangan, tanya ChatGPT je. Bro, tolong aku nak buat begini, apa isu dia? Kejap lagi dia bagilah 10 benda dia bagi point. Sudah. Cuma dia tak boleh buat dalam PowerPoint dengan dalam PDF je, sebab benda tu dia ada isu. Dia tak boleh buat lah. Kalau dia boleh buat tuan-tuan, jenuh kita. Kalau kita subscribe kepada yang premium yang berbayar kan, mungkin boleh buat. Nak suruh buat poster, dulu saya rasa 3 jam, 1 hari ada. Guru-guru kita nak kena buat poster ni, ada majlis tertentu nak kena buat. Sekarang ni dalam tempoh 1 minit, 1 poster selesai. Bagi gambar penceramah satu, bagi tajuk apa ceramah dia, kat mana dia buat, kita bagi promptkan siap-siap. Dalam masa 1 minit, keluar dah. Tak payah nak ubah-ubah dah. Teknologi sekarang. Maknanya kalau sebelum ni kita ada 2 jam, sekarang ni kita ada 2 jam 58 minit, 1 jam 58 minit free. Sebab task yang diberi oleh guru besar tadi selesai dalam masa 2 minit. Jadi kita kena hati-hati. Dan bila sebut kepada AI ni tuan-tuan, saya nak cerita jugalah. AI ni sebenarnya dia ada keburukan dia. Yang pertama, kita sekarang ni tak boleh nak mengesahkan sesuatu itu yang keluar daripada dunia maya ini, adakah dia ini fake, fakta atau auta. Fake atau kebenaran, fakta atau auta.
Sebab orang boleh buat macam-macam. Cuba tuan-tuan buatlah satu gambar kita. Kadang-kadang siapa yang ambil gambar saya tengah berdiri ni, kejap lagi dia download satu apps, gambar tu boleh bercakap-cakap, padahal kita ambil gambar stay. Kan kita tengok yang AI, video-video AI tu kan, dia temu ramah budak, kan. Adik-adik, apa pandangan adik kepada negara hari ini? Kuat kencing. Contoh, gambar dia pakai pamper penuh lah, kuat kencing. Sinis, kan, contoh. Maknanya sekarang ni macam-macam. Sebab itu kadang-kadang gambar kita ada yang disalahguna, ada yang dengki kat kita, tuan-tuan. Saya ada juga jumpa kes yang mana dia ni sendiri, dia kata kat saya lah, Pok Zang, macam mana saya nak ambil tindakan pada orang ni? Pertama, dia telah mengaibkan saya. Okey, macam mana dia aibkan puan? Okey, dia kata, Pok Zang, orang tu dia ada gambar saya, dan saya yakin saya tak pernah bagi gambar saya macam ni. Okey, gambar macam mana? Gambar yang tak elok lah, Pok Zang. Saya ni orang macam ni, tapi saya ada gambar dia ni, dia pernah tunjuk pada saya gambar saya tidak berpakaian. Dan apa dia buat? Dia minta pada saya bayar RM20,000. Kalau saya tak bayar, Pak Zang, dia akan sebar gambar saya. Saya tanya betul-betul lah, betul tak puan? Puan pernah tak bagi gambar ni? Puan dengan dia ni siapa? Pak Zang, dia memanglah kita macam skandal-skandal jugalah, kan. Tapi dia kata pada saya dia tak pernah bagi. Tak pernah bagi gambar itu. Cuma saya kata, puan pernah tak bagi gambar puan sendiri? Dia kata biasalah, gambar dekat DP, gambar dekat Facebook, Insta, adalah gambar-gambar tu. So kalau puan tak pernah bagi gambar sebagaimana yang puan sebut tadi tu, kemungkinan besar gambar tersebut telah di-superimposekan, telah diedit. Maknanya body orang lain, tapi muka kita sebiji, tuan-tuan. Pandai dia buat tona color muka dengan badan. Kalau zaman dulu, zaman kita dululah, sebelum 3GP, ada sebelum tu photoshoot. Berapa ramai artis-artis, berapa ramai ahli-ahli politik yang difitnah. Ada gambar-gambar terlampau ini. Kadang-kadang muka putih, badan lain. Kadang-kadang kita tahulah, cuma nak sebutnya gambar kita tu boleh digunakan. Kalau dulu gambar still saja, gambar kita ialah gambar baru habis kuliah, kan, gambar yang dekat papan kenyataan tu, gambar kita, gambar itu. Tapi dia boleh buat pergerakan, dia boleh buat video tengah mandi, seolah-olah memang kita. Sekarang ni, teknologi sekarang ni jangan main-main. Sebab tu kita kena hati-hati, tuan-puan. Kalaulah kita ni ada gambar, suka sangat buat muka dark lah, kan, dalam IG asyik nak upload aja, kan, henti-hentikanlah. Kalau nak juga, jangan publickan, private kan. Make sure benda tu berada di kalangan yang kita tahu saja. Tapi kalau nak jadi, tak tahu nak katalah. Sebab dalam internet dark side banyak, kan. Nak mencari ni, anak-anak remaja kita yang berada di universiti, tengok, perhati betul-betul. Kadang-kadang dengan kos sara hidup yang tinggi sekarang ni, macam mana dia ni boleh sustain, boleh pakai barang-barang mewah, IP 16 Pro. Orang lain, ayah dia pun pakai Vivo, tapi dia boleh pakai yang itu. Kadang-kadang mereka terlibat dengan dark side. Mereka terlibat dengan web-web yang menjual diri lah, kira kata. Jual gambar. Kalau dulu-dulu jadi call girl, kan, pelajar di universiti, adalah orang tua hak gatal genyar sikit ni, cari dia, bawa teman dia pergi event-event, dapat duit. Sekarang lebih daripada itu. Yang jual barang terlarang, yang jadi kedai akaun, semua apa? Semua sebab nak dapat duit mudah, ringkas dan banyak. Itu je. So kena hati-hatilah. So kena pesan ke anak-anak kita,
anak remaja kita, even keluarga kita sendiri, dan kita sendiri jangan izinkan gambar-gambar kita ni berada dalam media sosial tanpa pengawasan kita. Okey, sikit lagi Baik, dalam Islam juga ada satu hadis riwayat Al-Baihaqi, sesungguhnya Allah mencintai orang yang buat kerja, dia buat dengan itqan, iaitu bersungguh-sungguh dan tersusun. Kita kena buat dengan ada strategi. Hari ni pun saya percaya, balik bila tuan-tuan ke Selangor? Esok petang. Oi, panjang masa. Hari ni ke mana? Kita pergi ke Pasar Payang? Belum lagi? Oh, ini program lagi lah. Okey, program. Besoklah ke Pasar Payang. Yalah, sebab kat sini hari Jumaat ni macam tak berapa nak banyak sangat kedai buka sebenarnya. Sebab tu kalau saya mencadangkan tetamu-tetamu yang datang ke Terengganu hari Jumaat pagi tu makan heavy-heavy, sebab tengah hari susah nak dapat kedai makan. Tengah hari yang buka lah, tak ramai lah. Kalau ramai tu memang penuh, sebab itu je buka. Sebab bagi kami hari Jumaat ni hari ilmu. Dia akan ada program subuh, lepas tu duha, lepas tu kuliah sebelum Jumaat, solat Jumaat, dan juga ikutlah kadang-kadang ada orang buat kenduri pula hari Jumaat ni. So memang hari Jumaat ni, pertama kalau jual pun tak laku, sebab yalah, setiap kali ceramah kadang-kadang ada makan kan, duduk rumah sendiri. Jadi orang ramai tak berniaga. So kalau nak beli makanan fast food ada, ataupun lewat petang. Dalam tempoh pukul 10 sampai pukul 3 tu jarang sangat jumpa kedai. So kalau nak makan, kena susun jadual. Dan saya percaya tuan-tuan semua dah susun jadual. Kan? Rumah saya, sekolah dia minggu lepas, sebelum hari Merdeka, dia buat ke Melaka. Sama lah juga. Dia punya pengisian hari Jumaat ni tu pergi lawat, buat program lawatan penanda aras, sebab sekolah dia sekolah amanah. Jadi kena cari sekolah amanah lah kat Melaka, jauh rupanya daripada bandar ke tempat dia. Tapi yalah, nak memenuhi jadual kan, kalau tak JPN nanti tak lulus. Bajet tak dapat. Jadi yalah, kita dah susun apa semua. Dan kadang-kadang saya percaya tujuan pihak pengurusan buat program seperti ini, kita kata serampang dua mata lah kan, nak bawa berjalan, nak bagi kita bercuti santai-santai, dan dalam masa yang sama kita ada pengisian. Betul tak? Sebab saya rasa nampak stres ni, duduk kat sekolah stres, betul tak? Dengan budak-budak sekarang ni, jangan kata budak bermasalah, ibu bapa pun. Tuan-tuan buka tak WhatsApp group antara parent? Ada kan? Buka kan? Oh, jenuh. 11 malam dia tanya lagi, cikgu besok pakai baju apa? Cikgu besok anak saya terlibat tak program ni? Kadang-kadang serba salah. Cikgu pun nak upload, nak masukkan dalam, nak update program. Okay, peringatan besok anak-anak kena bawa kad Manila dan kertas warna dan juga watercolor ya. Kita sebut pukul 8 malam. Pukul 11 malam ada parent, cikgu kenapa cikgu baru cakap hari ni? Saya dah sampai rumah dah cikgu, tak ada kedai dah, saya dah pergi jenuh dah. Kita pula kena marah. Tak bagi tahu besok nak kena buat apa, kena marah. Ini satu geng. Dia tak baca daripada awal. Dia tahu grup dia, maklum saja ada 79 grup. Grup dia saja, anak dia saja satu sekolah dia ada 8 grup. Kelas satu grup. Lepas tu dalam kelas tu lelaki saja satu grup, perempuan saja satu grup, parent saja tanpa ibu bapa satu grup. Yelah kan, nak kutuk cikgu, mana boleh ada cikgu dalam tu? 79. Jadi dia tak baca, salahkan cikgu juga. Padahal kita dah bagi tahu awal dah, pin dah. Tak baca ustaz, besok anak saya terlibat tak dengan kursus ini? Ustaz, kenapa boleh tak? Kalau contoh anak kita terlibat dengan kursus PSRA, terpilih pergi ke peringkat daerah, kan ada kursus-kursus.
Ustaz, boleh tak drop anak saya dekat sini? Saya tak boleh lah nak ambil anak saya pukul 4 pagi, 4 petang. Apa? Dia ingat kita driver. Kan? Tapi makna kata ni tuan-tuan, bilalah kita terlibat dengan parent, oi jenuh. Lepas tu kadang-kadang saya ada juga jenis guru yang dia buat sehala. One way. Cikgu je sebut. Kan PM pula. Ada parent PM pula. Siap tanya, boleh tak share nombor guru kelas? Awak buka dalam tu, tengok nama lain, tengok dia punya background ke apa ke, sah-sah dia cikgu, PM ajalah dia. Ini siap tanya pula, siapa tahu nombor cikgu guru kelas kita? Pula awak tak save ke? Satu hal juga. So itulah, WhatsApp ni kadang-kadang dia bagus, ada bagus juga. Sakit hati pun ada juga. Macam kami as a lawyer, kadang-kadang bila, macam saya ni, saya paparkan nombor saya. Dalam saya punya social media saya ada nombor. Kadang-kadang sampai pukul 2 pagi orang call memang kita tak angkat lah. Tak angkat, siap marah pula kita. Lawyer tak nak ambil kes ke? Tak nak angkat ke? Pula saya angkat pukul 2, saya charge tau. Peduli lah. Ada satu ketika tu, saya tengah mesyuarat, tiba-tiba dia call. Saya tengok, siapa ni? Kita pakai Truecaller, kita nampak lah nama dia. Yang saya dah save sebagai klien saya ada save. Saya dah letak lah, tak kira lah klien ke, saya punya pegawai-pegawai saya ke, pegawai-pegawai mahkamah ke, semua ada. Tapi bila Truecaller, dikeluar nama biasa, prospek lah kita sebut. Kan? Aku tengah meeting ni, biar dulu. Kejap lagi dia telefon balik. Kita pun, biar dulu, lantak kau lah. Kan? Sebab pada kita nak WhatsApp lah. Kan? Bagilah salam dulu apa semua. Tidak. Okey, lepas tu saya biar. Kemudian bila dah selesai, sebab saya nampak bila orang 2-3 kali call ni mestilah ada isu. Kan? Saya tengok juga as a lawyer ni kita ialah rezeki kan. Tak bolehlah kita menyombong, maksudnya tak call balik, tak tengok. Kan? Kadang-kadang bila dia dah call tu, mungkinlah dia nak khidmat kita, jadi kita contact balik. Pertama bila dia tanya, bila dia angkat, Cik Nizam lawyer kan? Kenapa tak angkat call saya? Sudah. Aku pula kena marah. Tak angkat call dia. Minta maaf puan, saya ada mesyuarat tadi. Okeylah. So apa isu dia? Saya ni dekat pejabat tanah sekarang. Saya nak tanya macam ni isu dia. Okey. Macam mana Puan Zang? Boleh tak? Lepas tu saya kata macam ni. Pertama, untuk isu puan ini dia melibatkan dapatan dan juga isu undang-undang. Saya kena tengok dokumen dulu. Okey. Saya tak boleh nak bagi nak kata tak boleh, nak kata boleh. Tak boleh sekarang sebab saya tak tengok pun dokumen apa yang ada. Tak kan dia ada gini, saya dah cerita tadi kan? Ya, tapi saya nak tengok dokumen. Kedua, puan kena datang pejabat saya atau saya pergi ke tempat puan dan saya charge puan sejam sekian-sekian banyak. Macam tu pula. Tak apalah, nanti saya call balik. Pandai pula. Bila kita nak charge, tak apalah, nanti saya call balik. Apa? Ingatkan boleh call free. Dalam kau marah aku tak angkat telefon. Sekarang ni nak marah pula kena charge. Ingatkan free je. Saya bukan wakil rakyat. Wakil rakyat pun dia charge tau. Sebab tu kadang-kadang kita tengok wakil rakyat, ada setengah-setengah wakil rakyat ni dia serah kepada pegawai-pegawai dia. Untuk pegawai-pegawai dia. Kalau Selangor, saya lama juga di Selangor tuan-tuan. Bila kita tengok struktur masyarakat, kita nak jumpa YB pun susah. Tapi kita boleh jumpa dan juga selesai masalah kita dalam komuniti kita bila kita jumpa ahli majlis. Betul tak? Setiap daerah, setiap don dia ada ahli-ahli majlis. Dan ahli majlis ini berfungsi macam YB. Lebih daripada YB. Dan kebanyakan YB yang ada ni memang akan jadi dia berlatih daripada ahli majlis dulu. Tapi bila jadi YB, dia dah duduk di atas kayangan. Dia dah tak jumpa dah rakyat-rakyat bawah ni. Sebab pada dia JKP. Kan, JKP ahli majlis lah. Zon berapa. Ini settle kat situ je lah. Dia akan datang bila isu-isu besar saja.
So nak sebutnya tuan-tuan, kadang-kadang kita ni nak jumpanya YB tak dapat jumpa ahli majlis. Selesai tak apalah. Ahli majlis tak apalah, dia boleh claim lah apa semua. YB pun dia ada allocation dia. Tapi kalau dekat sini YB dia kena turun sendiri. Berlaku kematian, kenduri kendara, kalau awak hantar wakil, contoh hantar wakil, lepas tu dah selit dah duit 100. Orang sini dia akan expect YB datang sendiri, bawa duit pula lagi 200 lah. Kalau kita belah-belah sana 200 cukup lah, 500 ni contoh kan. Berlaku kematian, YB bagi 500. Ketua kampung ke, pengurusi taman ke datang, saya ni wakil YB, takziah ya, sampul bagi 500. Tak apa dah YB tak datang. Sini jangan harap, selagi YB tak datang, selagi tu dia akan cakap YB tak datang lagi. So kita ada 3 hari 3 malam buat tahlil, kena datanglah salah satu malam. Kalau hari pertama tak boleh datang hari kedua. Tak ada, hari ketiga. Tak ada, jumpa kemudian. Kena datang juga, itu isu dia. Tapi nak sebutnya tuan-tuan, kadang-kadang kita ni kena juga berkeras, kena juga berhati-hati. Sebab kita nak orang hargai masa kita. Kita hargai masa orang, orang kena hargai masa kita. Parent contoh nak tunggu kita, nak dapat jawapan daripada kita seorang guru, sabar. Sebab kita nak kena jaga anak orang lain dulu, nak selesaikan masalah orang lain, kita ada tanggungjawab. Kelas tak habis lagi PDPR. Tuan-tuan pagi petang, ada pagi petang Oh. So sini pagi saja. Petang kita tak ada SRA, kita ada KAFA di Terengganu. Ada beberapa negeri yang memang dah wujud institusi SRA yang betul-betul. Sebab kat sini kita ada Seridi di bawah state kan, Sekolah Rendah Islam Darul Iman Seridi. Kalau di belah-belah Selangor Seriti. Ini dia orang Seriti tu ambil konsep Seridi lah. Dan kaki tangan Seridi ni pun kaki tangan yang dibayar gaji oleh state. Okay. So kalau kita ni nak orang hormat masa kita, kita pun hormat masa dia. Tak bolehlah kita rasa kita je penting, masa kita je penting, orang lain tak penting. Kita kena hormati juga. Burung perpat di atas dahan, turun ke tanah, makan mereka. Waktu takkan pernah bertahan, pergi berlalu tanpa berita. Maknanya tuan-tuan sekarang ini, kita ini kena pastikan banyak perkara. Kita ni pun kadang-kadang kita pergi ke kursus-kursus berkenaan dengan pengurusan masa. Betul? Memang membantu, tapi dia hangat-hangat tai ayam saja. Misal kata dalam masa seminggu saja kita masih ingat benda tu. Kita mengikuti kaedah dan cara yang dibuat oleh motivator. Samalah macam hari ni. Kan, mungkin lepas ni sekarang kita rasa macam bersemangat lah buat pengurusan masa. Tapi bila kita dah dilalaikan oleh gadget, start balik. Sebab tu apa-apa pun disiplin kita sendiri. Dan kadang-kadang kita ni pula tak boleh juga nak mendisiplinkan orang lain. Tapi apa kita kena buat? Kita betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Sebab tak semestinya yang biasa itu betul. Guru-guru muda, dia datang ke sekolah dengan aspirasi yang baru, approach yang baru. Tapi bila dia cerita dengan kakak dia, pangkat kakak lah, dia panggil kakak kan, dia cerita dengan ustaz-ustaz, abang-abang yang otak-otak sikit, kadang-kadang aspirasi itu tenggelam. Sebab pertama, kita tak buat benda macam ni. Benda ni lama dah orang buat. Kalau kita nak buat benda yang baru, tak boleh. Sudahlah. Sebab generasi kita itu ialah comfort. Sama juga bila kita ada pengurusan baru. Guru besar baru, fikir baru masuk, bawa inisiatif daripada sekolah lama dia. Tapi sampai situ akan ada reluctant ataupun penolakan dalaman. Ustaz, kita tak biasa buat macam ni Ustaz kat sini. Kita tak boleh melibatkan guru-guru Ustaz.
Biasa guru-guru kita begini. Contoh kalau pengetua guru besar baru ni kata, okey, kita nak libatkan dengan keluarga. Ahli keluarga, parents kena datang program-program ini. Ustazah, kita ni lain macam sikit kat sini. Kawasan kita ni kawasan elit. Parents ni Datuk Seri, Datuk, paling-paling tidak haji. Semua haji. Tak ada yang tidak haji kat kawasan kita ni. TTDI. Jaya tu jangan sebut lah. Jadi kita tak boleh libatkan dia. Minta duit tak apa, tapi nak suruh bayang, nak suruh Tan Sri turun buat sembelih tak boleh. Tapi nak suruh Tan Sri tu sponsor lembu sado pun tak apa. Kita nak buat program khusus penyembelihan, tak apa. Sudah. Jadi itu benda masalah lah kepada kita. Sebab tu kadang-kadang kita kena bersedia untuk agree to disagree. Orang-orang muda, anak-anak muda ini, guru-guru muda, kadang-kadang pendekatan dia mungkin berbeza. Tapi kamu semua ni janganlah terlampau sangat nak menunjukkan, nak membuat perubahan. Kena main slow-slow, koho-koho. Sabar be, sabar. Kan? Be, sabar be kan? Tak boleh nak langgar terus. Mentang-mentang lah kamu orang baru nak buat benda baru. Macam contoh, saya juga terlibat dengan Jawatankuasa Peguam Negeri Terengganu. Setiap tahun kita ada pemilihan, tiap-tiap tahun. Sebab akta kata tiap-tiap tahun. Kadang-kadang saya rasa, Allah, setahun sekali nak berubah. Tak ada benda yang kita boleh buat. Buat suara pak kena. Sebelum habis bulan 2, kami kena buat AGM dalam akta. Sebab mereka ini juga akan dipilih ke peringkat kebangsaan dalam majlis peguam nanti. Okey? So apa yang berlaku? Tahun ni kami ada 15 orang ahli jawatankuasa. Tuan-tuan, 5 orang je sebaya saya dan senior saya. Yang lain semua peguam muda. Peguam muda yang dipilih oleh orang muda dan juga orang-orang yang seusia saya lah. Kan? Dah otak-otak kadang-kadang dia tengok malah lah aku. Bila masuk persatuan itu masalah dia kan. Ni dalam PIBG kan. Kadang-kadang kita tengok ada orang tu memang dia nak jadi PIBG je, tapi buat kerja tak mau YDP. Tapi buat duit dia boleh cari, tak apa. Tapi benda lain tu dia tak nak. Dia tak akan datang punya. Ada orang tu sampai kena pujuk untuk jadi. Tak adanya orang. Sama juga dalam persatuan pun. So kami dalam 15 orang, kami ada 10 orang anak muda, peguam muda yang kurang 5 tahun berkhidmat menjadi peguam. Tapi rata-rata 2 tahun, 3 tahun. 5 tu saya je. Saya pun peguam muda lah. Sebab saya servis lama dulu. Saya bersara awal 2018, 2019 saya chambering, 2020 saya baru didaftar sebagai peguam. So ini baru 5 tahun lah saya peguam muda. Aspirasi saya ni nak ke depan juga, nak nampak, nak tengok, nak berlaku perubahan. So saya menyokong anak-anak muda. Tapi kadang-kadang anak muda ini dia tak sabar. Dia nak langgar je, dia nak buat je. Contoh, sekarang ni trend orang jogging, lari kan. Apa kita panggil, istilah dia apa Brisk walk. Bukan brisk walk, ada satu lagi tu. Yang maraton apa semua tu lah. Jenis-jenis suka-suka lari ni lah. Fun run ke apa kan. Dia nak buat benda tu. Nak panjat bukit, panjat gunung, hiking. Memanglah suka. Tapi kita orang lama ni, masing-masing dah ada anak bini. Nak pergi hiking, nak pergi camping. Oi. Tuan-tuan bayang lah, tiba-tiba ada cadangan guru besar kan, ada cadangan pergi camping. Kita gaul kepala. Jangan jadi camping lain sekarang, ada skandal baru. Orang muda dia tak peduli. Sebab saya tengok trend sekarang ni, budak-budak muda ni, dia kalau berkawan dengan lain jantina ni, dia tak rasa macam dia nak kahwin lah. Dulu zaman kita rasanya kalau kita dah berkawan dengan seorang, contoh saya lelaki berkawan dengan orang perempuan, kita dah tutup dah pandangan kita pada orang lain.
Sebab kita tahu end up aku akan kahwin dengan dia. Cuma saya ni tak boleh lah nak berkapal-kapal, tak boleh lah. Kita pun somebody kat dulu. Masa zaman uni kan. Tapi declaration tu ada. Aku dengan kau, cukup masa aku minang kau, cukup masa aku kahwin dengan kau. Tapi sekarang ni, budak-budak kita ni, kita as a parent, kau ni kawan dengan orang ni, serius ke? Tak adalah, kawan je, satu college. Lepas tu, pergi mari-mari, lagi mari-mari. Tapi kami pergi makan, mungkin 5 orang, sekali semua. 6 orang, 3 lelaki, 3 perempuan. Memang tahu couple. Tapi tanya, serius tak ni? Kalau betul serius, bagi tahu. Tak adalah. Dan dia orang tak ada rasa macam, ingat kan dia orang couple berdua, rupanya kahwin itu orang lain. Dan ialah isu-isu sekarang ni dengan suami orang, dengan isteri orang, itu kadang-kadang kami sendiri pun dalam jawatan kuasa mikir juga program-program ni tak naklah buka ruang kan. Jadi kita tolak. Bila tolak mula marah kan, tak faham aspirasi anak muda, tak boleh nak itu, tak boleh nak ini. Dah. Cuma kadang-kadang ialah kita kena ikut arus lah. Orang muda cara orang muda, otai cara otai lah. Otai pula janganlah tolak terus pandangan anak muda. Mereka mungkin belajar sesuatu benda yang baru dalam universiti, satu benda baru dalam masyarakat, dalam approach. Sebab yang banyak pergi kursus-kursus orang muda. Hantar orang lama, kau pergilah. Akak dah lama dah, akak nak pencen dah 3 tahun lagi, kau pergilah. Dan bila kau pergi, memang dia dah dapat ilmu tu. Tapi bila dia nak bawa pendekatan tu ke sekolah, kadang-kadang ditolak. Bila ditolak, itu yang masalah. Ini belum cerita orang yang convert sangat. Tak kisah, aku tak nak buat apa-apa, janji aku kekal kat sekolah ni. Kau tak nak bagi aku naik pangkat pun tak apa, janji aku kat sekolah ni. Sebab nak naik pangkat kena tukar sekolah. Tiba-tiba pula tahu kena pergi ke Bukit Beruntung, duduk dekat Shah Alam, dipindahkan ke Bukit Beruntung. Agak-agak duduk TTDI Jaya, dapat pergi ke Glamoury, seronok. Dokat je. Ini pergi ke Bukit Beruntung, tak pasal-pasal, tak untung. Jadi sebab itu kita